Okay, saya baru habis game badminton bersama orang-orang office. First time dekat Sabah, diorang ajak saya. So, kita join lah. Alhamdulillah, good game. Pengalaman baru. Cumanya tak ada stamina. So, saya main kat sini. Ni nama dia Venetian. Syukurlah ada juga orang ajak main setelah berpension daripada HQ. Okay, so sekarang kita nak pulang. Nanti saya update balik plan surprises kita. Okay, sekarang kita dah sampai dekat KKIA. So kita on the way pergi print boarding pass. Let's go. Sekarang saya dah berjaya dapatkan boarding pass. Kita dah print out. So besok kita akan boarding masuk jam 9.20. So kena awal juga. Okay. So kejap lagi kita akan surprise suami saya. Let's go. Dia tengok belakang. Okay, belakang tu ada kertas-kertas tu. Cuba ambil kertas tu. Cuba baca. Kota Kinabalu. Uish. Iya betul. Balik KL. Let's go. Esok? Yeah. Haiya. Apa? Okay, let's go. Holiday. Hadiah birthday. Dia tahun ni tidak berbentuk barang tapi dia berbentuk percutian. Oh, terima kasih. Sama. Ayo. So esok kena sweet. masuk pukul berapa tu? Tengok boarding. Boarding time 9.20. Okay. 9.20. Okay. AK 5109. Happy ke? Ayah, susah-susah Happy ke? je. Happy lah. Of course. Terpaksa bagi tahu sebab banyak benda nak fikir. Saya ni good at surprising tapi planning tak pandai. Selamat pagi. Kita berada di McDonald's. Yeah, light breakfast. Yeah, like breakfast before boarding. Now at KKIA. Today. Let's go.
coffee, please remain seated. Do be careful when opening the overhead compartment, and please ensure you have all your personal belongings with you before leaving the aircraft. It was a pleasure having you on board, and we look forward to serving you again soon. Makan tengah hari dekat warung Gelap untuk nilai. Ya, nilai. Terima kasih. Angkat tangan je lah Tu Melayu. Makan dekat Tololap. Motor tak boleh tinggal. Bila siapa terus datang sini first. First place. Tak tahulah siapa yang benda ni. Ya, Aku ke dia yang benda ni. Kembali ke nilai. Sangat sedap lah. Sini first love ni. Sini. Makan licin lah. One of the best lain Negeri Sembilan. Mantap cong. Bukan dekat nilai je. One of the best in Negeri Sembilan. Yes. You must try for yourselves. Dan makan tengah hari. Tololap matok. Jalan-jalan dekat Putrajaya. 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 Joyo. Putrajaya. Welcome back to Putrajaya. All the lights. Wow, people jog. Night. Food Valley. Makin banyak lampu lah tu saya datang. Kan, sangat cerah kan? Saya rasa makin cerah. Tak tahu, rasa macam sangat cerah. Tak sebanyak ni lampu. Dia tambah bajet. Oh, tak boleh sini, dia kena yang ada. Sisi. Sekarang kita dekat Putrajaya. Nak turun? Tak nak. Tak nak takut. Kaki-kaki. Oh yelah. Hari ni kita bermalam kat Putrajaya. Bermalam. Bermalam-malaman. Ya. Ay, janganlah. Jarang lah. Kita dating malam.
J. Saja menyemakkan diri Menyemakkan diri. kesesakan Dia tak dia. masuk. Dia apa ya? Google lah lah. Google. Google dan Lihat. Equipment swimming. Ada orang nak pergi swimming. Tu dia. Oh yo. Ini back. Ini this is life, man. Kena tiup kan, kena tiup kan. Bebek mak. Oh, sebab susah ya. Mudah jangan nak pakai kek ni. Selamat hari jadi.
Bye-bye. Lagi insyaAllah. Bye. Bye. Waiting area. Ini dia. Let's go. Coba makan. Dear guests, we have just safely landed at Kota Kinabalu International Airport, Sabah. The local time now is 35 minutes past 5 in the evening. To safety, please remain seated. Do be careful when opening the overhead compartment and please ensure you have all your personal belongings with you before leaving the aircraft. It was a pleasure serving you on board today and we look forward to serving you again soon.